Sebab I feel like I don't trust her anymore because saya ingat macam cinta yang first tapi kalau saya call pun dia nak gaduh-gaduh saja. Seorang India ni kena test orang awet India ni yang mana boyfriend dia nak suruh kita test awet dia. Engkau ada kawan-kawan lain-lain tak yang boleh bagi kontak yang untuk kita kontak? Curang ke tak curang saya tak kisah. Asalkan ada yang buktinya dia curang. Bang, sekarang nak buat apa ni? Sekarang awak relax. Tapi bukan arena oh ni bukan arena Rawang kan? Rawang ada 2 kan? Arena Rawang. Satu lah. Satu ah? Satu. Arena besar satu lah, yang kecil. Ada lagi kan? Tapi betul kot, jangan silap tempat dah. Tak tahu Tapi kita first ni dek buat India ni. Betul? Geng lori mesti tahu arena mana. Ya tu, arena mana. Dia sebab apa guys, bila kita contact before kita sampai sini, dia cakap jumpalah dekat tempat ni sebab sini tempat selalu dia berhenti lah. Untuk kita. Dia hari ni dia kerja sebenarnya. Dia kerja. So kita orang nak ambil masa dia sikit dia kejap nak tahu masalah dia je. Kat mana? Dah. Kita orang dekat ada satu apa orang panggil ni? Pondok. Pondok. Satu pondok dekat tempat lori banyak-banyak berhenti ni. Dekat belah mana? Yang dekat bawah-bawah ni lah yang ada lori semua ni. Dia pakai baju apa? Awak pakai baju warna apa? Okey, tapi tak nampak lagi lah. Awak try jalan depan, awak cari pondok dah. Awak mesti familiar sini kan? Okey. Alright. Mic kita dah ready kan? Dah. Hai bro. Betul India kan? Betul bodoh. Ingat mula-mula DM tipu kan? Betul lah. Subhash eh? Subhash. Okey, saya Arif. Dulu. Saya. Dulu. Anik bro. Menonton kita pakai ni dulu. Still rolling ke? Still rolling. Kita dah rolling lah sekarang ni. Baju. Dekat sini ya? Busy. Oh ya, busy lah bang. Daripada mana bro? Dari Shah Alam, baru hantar gas juga Shah Alam yang apa? Bagi Drop barang gas, semua lah. drop barang semualah. Penat lah bang hari ni. Nampak macam dah kecewa ni. Asal buat macam sedih. Penat lah. Actually okey, macam ni. Kita orang mendapat DM you apa semua kan. You cakap you nak ni apa nak test you punya partner bla bla apa semua. Boleh tak kita nak introduce sikit like you bagi tahu orang nama you siapa, you buat apa? Boleh. Nama saya Subhash. Saya 23 tahun. I still live with my family and saya datang BGTV sebab saya nak test loyalty girlfriend saya lah sebab sebelum ni saya cinta dengan dia, saya yang propose dekat dia. Dia pun okey lah. Saya pun cinta dia lama-lama, habis tu dia curang satu kali dah. Oh dia dah pernah curang? Dah pernah curang tapi dia dah minta maaf, saya pun macam dah minta maaf lah. Habis tu saya kerja macam ni je. So saya pergi outstation macam pergi Perak ke. So memang jarang jumpa dia. Tapi kita still macam cinta lah. So kita macam work up everything that we got. Tapi macam sekali-sekala sebenarnya saya nak bagi tahu pun dia bukan nak. Kalau you macam tak familiar nak cakap bahasa Melayu, you boleh cakap English, tak ada apa. Okey pun, okey, tak ada masalah. So basically, you dah ada partner, you dah couple dah lama, partner you pernah curang, tapi you guys dah okey, tapi this time you nak test dia balik. You nak test. By the way, umur dia berapa? Umur dia 20. Oh, 20 baru. Muda lagi. Muda lagi. And okey, boleh tak bagi tahu apa motif you, kenapa you nak test girlfriend you? Sebab I feel like I don't trust her anymore because saya ingat macam cinta yang first tapi kalau saya call pun dia nak gaduh-gaduh saja. 24 jam pun nak gaduh. Mana boleh bang macam tu. Ya, faham. Tapi satu soalan saya nak tanya. Macam ni you kena bros gang? Terus kan saya tengok saya minat podcast. So saya tengok dalam YouTube lah. YouTube Malaysia podcast kan because kalau ada Amerika podcast banyak tapi saya minat yang podcast Melayu. So saya tengok yang BGTV ni boleh juga. Yang ni macam saya berminat lah. Okay, faham. Thank you so much bro support BGTV. But yeah, kita back to our topic. Tapi you ready ke you nak test ni? And untuk pengetahuan you, kita orang tak pernah buat Indian. Kita orang tak pernah buat. Tanya ni Ani pun kita tak pernah buat Indian. Kita ingat yang you ni pun scam kita orang. Yes. Bila kita baca DM kan, sebab you punya account pun follower je tak banyak. So kita tengok, ni betul lah dia ni kan. Tapi tak apa, why not kita test, try. Tapi are you sure you nak try you punya girlfriend? Memang nak sure because family saya nak kahwin dia. Saya pun nak kahwin dia.
So betul-betul lah yang ni macam once in a lifetime, right? Betul. Ada orang dia orang nak kahwin 2 kali 3 kali ada lah. Tapi saya bukan macam tu. Saya orang satu je yang saya cinta lah. Yang awak nak Dia betul-betul. punya nada dia kesian tu. Ya. Sedih tu. Kita boleh buat ni. Tak ada Dia masalah. pernah couple dengan Melayu? Girlfriend? Pernah. Girlfriend awak pernah ke? Ada kot sekali before dia meet saya lah. Ada lah. Oh, ada kenal-kenal orang Melayu. Ada juga. kena-kenal lah. Mesti cantik kan? Ya tu. Okay, kita try. Tapi tak apa bro, kita nak highlight sikit kita punya mission. If kita buat benda ni, let's say kalau dia fail, kita tak tahu lagi plan macam mana. Mungkin next kita akan bincang antara bros gang, kita bagi tahu kat you, baru kita start. Cuma kita nak beritahu kalau fail dia curang dengan you, you kena accept lah benda ni. Memang kena accept lah bro. Asalkan dia curang ke tak curang, saya tak kisah. Asalkan ada yang buktinya dia curang. Dia curang, bukti lah. Okay, faham? Mostly ramai macam tu lah ni. Ramai nak bukti dia curang atau tak. Tapi problem dia, aku tengah fikir Diko yang ni. Diko memang kita kena cari orang India. Tapi tak apa bro, yang tu you tak payah fikir. Itu kita fikir. Cuma sekarang ni kita pun dah jumpa, kita dah bagi tahu dekat kamera. And kita tengok apa yang kita boleh buat. And Subhash, lagi sekali, thank you so much sebab percayakan bros gang. Kita nak try tengok apa yang kita boleh buat hari ni. Sorry, time kerja. Tak apa bro, tak apa. So lepas ni sambung balik lah. Lepas ni sambung dekat ada outstation dekat Perak lah, tapi Perak nak pergi Perak pula. nak pergi malam ni. Tapi Oh, kena malam. hantar gas dululah. Okay. Okay, kalau macam tu, thank you so much. Kita tengok apa yang kita boleh buat. Let's go. Hello Siva, aku Harif. Budak sekolah lu. Hello, hi brother. Ingat lagi tak saya ni? Siva, aku nak minta tolong sikit lah. Sebab kita orang sekarang perlukan seorang orang India tau, yang boleh tolong kita buat video next ni. Hello Linggesh. Sorry doh, kacau time-time macam ni. Apa khabar? Seorang India ni kena test orang awet India ni, yang mana boyfriend dia nak suruh kita test awet dia. Engkau ada kawan-kawan lain-lain tak yang boleh bagi kontak yang untuk kita kontak? Okay, tak apa. Thank you bro, thank you. Semua takut. Ni kau siapa tu? Taman Melati ni dia tu Yang kita pernah pergi rumah dia tu? aku tanya dia tu. Sekejap. Siapa nama dia, aku lupa asal. Sanwal apa dah Sanwal. Sanwal dia nama dia. Bukan gila Sanwal. Kau macam Sanwal. Sekejap, aku ingat Taman Melati yang kita orang pernah pergi rumah awak dulu tu. Yang dekat depan kedai makan tu. Kita orang pernah singgah tu, yang kita borak pasal Bros Gang punya video tu. So ni saya voice note ni sebab saya teringat lah, sebab dulu awak awak bagi nombor awak kan, sebab kita ada nak deal pasal bisnes. Sekarang ni kita orang perlukan seorang India lah bro, sebab memandangkan awak orang India and awak pun muda lagi. Okay Linggan, macam ni sebenarnya aku call kau ni ada hajat. Kita orang nak cari seorang lelaki yang boleh join kita punya next video ni. Dia kena jadi decoy sebab kita nak test India. Ada tak sesiapa ataupun awak boleh join kita ke? Tapi kita orang tak buat jenayah. Sebab kita faham, sebab tak pernah buat benda ni kan. Tak apa. Hello John. Apit bagi nombor kau ni. Aku Harif. Harif Bros Gang. Okay, so macam ni John, kita orang ni ada, orang kata apa, ada hajat lah. Sebab engkau kan budak section 1 kan, kau selalu lepak dengan budak-budak Melayu semua. So dalam masa sama, advantage kau pula orang ada darah Indian kan. So kita orang ingat nak minta tolong kau lah John, untuk join kita punya video jadi decoy kali ni, boleh tak? Boleh. Tapi kau boleh datang office kita orang tak? Tapi tak apa, kita akan bagi tahulah apa yang kita kena buat. Sebab dia simple je. Kiranya kau jadi decoy kita, and then kita akan bagi task untuk kau test seorang perempuan ni, yang mana boyfriend dia suruh kita test perempuan dia lah. Segala apa planning tu semua daripada kita, segala point apa semua kita make sure kita akan bagi tahu kau apa nak kena buat. Of course based on agreement lah, Boleh mestilah ada payment bro. Kita orang dah call banyak orang lah ni, banyak orang tak berani. Tapi tu lah, thank you so much. Boleh. Kita jumpa dalam masa yang terdekat ni boleh? Nanti aku hantar location, datang office, kita meeting dulu. Thank you so much. Nanti kita jumpa John. Okay, baik. Okay, Waalaikumsalam. Okay, dapat. Hari ni kita
kita ada berita happy, berita gembira dalam bahasa Melayunya, yang mana Kau nampak skrin tak? tak nampak kan? Aku pun nak macam main game. Kau ni tu. So basically hari ni kita ada berita gembira untuk korang semua, yang mana korang tengok before this video kita mencari decoy ni. Ya tu. Memang satu malapetaka kak ah. Susah kan? Sebab kita, ni kita yes. mana ada, tak pernah ada experience. Kita tak pernah buat India punya video, and kita cari decoy, kita approach decoy A, decoy B, decoy Macam C. korang tengok lah, kita cari ramai susah. Kena je lah. reject itu ini. So dah sampai setahap kita nak give up sebenarnya, tapi kita tak nak lah putuskan harapan seorang lelaki ni. Betul. So hari ni kita dah jumpa decoy tersebut, and alhamdulillah, kalau korang nak tahu, kita boleh perkenalkan dulu decoy kita hari ni. Masuk bro. Dia orang panggil Jason Statham. Duduk kau duduk sini. Okay, so basically boleh kau introduce tak nama kau dulu? Nampak je? Nampak? Okay, nama aku geng John. Panggil aku John je lah. Aku dari Setapak lah. Budak-budak Setapak tahu aku lah. Oh ya. Ya tu. Okay, fun fact dia adalah John ni dia bukan India yang 100% India Dia mix kan? Kau mix kan? Boleh ikut kan? Tapi kau boleh cakap Tamil kan? Kenapa tak boleh? Boleh kan? Boleh. Cuba cakap sikit, saya suka makan ayam. Anak ke nasi yang pulih. Okay, approve. Sebab apa? Sebab kita nak test seorang girlfriend yang India ni. Of course lah kena pandai cakap Tamil ni. Kalau tiba-tiba kau tak boleh cakap Kan Tamil, kalau Abu pula dikoi. Abu dikut pisang lah cerita dia jadi macam tak ngam. So kita perlukan someone yang boleh bercakap bahasa Tamil. And alhamdulillah, so hari ni kalau dah jumpa kita apa semua, kita akan explain secara ringkas lah bro. Macam tadi kita dah cakap kan, tapi this time kita nak bagi lagi depan kamera. So basically kau akan jadi decoy, and dia akan jadi apa ni? Anak bos. Yes, kau akan jadi anak bos. Di mana dalam lelaki ni adalah dia seorang pemandu lori tu. Dia pekerja macam bawa lori lah, pergi travel sana sini kan. So engkau adalah acah-acah macam bos dia. Adalah nanti kita punya cerita, kau akan tahu lepas ni lah. Tapi alhamdulillah kita pun dah dapat decoy, and satu benda yang best bagi kita untuk kita mulakan mission kita kali ni. Kau dah ready ke bro nak buat benda ni bro? Mesti lah. Okay lah. Tapi before that kau ada girlfriend tak? Aku selamat lagi lah. Tak ada girlfriend. Kalau tak ada girlfriend okey. Kalau ada girlfriend takut KO nanti ya. Kau bergaduh pula. Kan bergaduh pula, tak pasal. Okay, so apa pun itu saja guys. Kita nak tahu apa next plan kita. Get ready, and kita boleh teruskan mission ni akan datang. Ciao. So guys, kita dah sampai untuk starting point kita ni. Starting point kita yang mana decoy akan bermula jumpa dengan target. Dia sebenarnya kita nak cam dulu dia macam mana, nak kenal dulu dia punya gaya dia macam mana kan. So dengan cara macam ni lah. Tapi cerita dia best. Sebab apa? Dia punya boyfriend dia kita buat nak pinjam duit dengan anak bos. Yeah, so kenapa boyfriend dia tak ada hari ni? Kita buat macam boyfriend dia outstation lah. Tapi So, betul. memang outstation. Tapi dalam masa sama, ini orang kalau terminologi dia connecting dot. Kita kena ada formula kita ni. So kita nak connecting dot. Yes. So brother, kita nak panggil dia apa? Aku lupa. John. Okay, John. Okay, John. So basically, awak tahu tak hari ni tugas awak untuk pertama kali jumpa dengan awet orang? Tahu, benda kecil je. Weh, Action. So awak tahu apa yang awak nak kena buat? Macam biasa lah, macam aku tak pernah tengok Bros Gang kan. Benda ni pun berlaku dekat reality sekarang ni kan. Tapi yang ni, yang scene kali ni mudah je tau. Dia kau tak payah nak cakap banyak pun. Kau just tanya sikit je pasal dia punya Sebab dia nak connecting dot untuk kau bagi duit je sebenarnya. And after tapi that, kena ada borak sikit lah. borak sikit. So macam macam before this, macam before yang kau nak jumpa hari ni pun, kau dah ada chat dengan dia. Betul. Dah ada chat dengan dia yang mengatakan boyfriend awak nak pinjam duit, and then boyfriend dia pun dah chat, dia bagi tahu dekat dia yang boyfriend dia suruh dia ambilkan duit disebabkan dia outstation. So kau kena acting as a anak orang kaya sikit lah. Sebab tu suruh kau pakai macam ni. So at least nampaklah bergaya sikit. Amin. Cerita dia mudah sangat. So ini adalah cash yang kau nak kasih kat dia. Tak berapa banyak sebab kita buat lelaki dia nak pinjam 1,000 je. 1,000 lah, pasal kat 1,000. Yes. So macam mana sekalipun kita tunggu lah. Kita nak tahu macam mana. Tapi kau jangan tiba-tiba kau terus nak flirt dengan dia. Awal lagi. Kita nak jumpa je. Ini lagi. dia dah on the way tau. Boleh tak Itu ada. saja. So apa-apa pun
All the best. Kita jumpa kejap lagi. Tapi kita orang kat area sini je. Kalau apa-apa pun suruh dia naik macam biasa. Itu je. Okay, ciao. You must be Tisha, right? Yes. Okay, I know. I'm a boyfriend Selindang, Tisha. Kau rasa ni kan? Kita punya content first India kita nak buat ni. Kau rasa jadi je tak? Aku rasa aku tak feel. Aku tak faham. Kita kena cari translator lah. Ya tu. Sebab tengok kita sambutan macam ni kan. Kalau okey, next ni kita kena ada seorang orang bangsa yang kita test. Kita nak buat benda tu lah. Malaya இருக்குல்ல ரொம்ப Malaya, maybe rain, right? So right now இப்படி வந்தீங்க Grab lah, take a Grab lah. நான் public transport யூஸ் பண்ணி வந்தேன். Public transport lah. ரொம்ப தூரமா? தூரம். see. So உங்க boyfriend பத்தி உங்களுக்கு தெரியும்ல? தெரியும். Outstation. Outstation எனக்கு. Outstation இருக்காங்க. Tapi itulah macam Mani cakap lah, mungkin kita akan jadi gap dari segi barrier, dari segi language atau bahasa. Like எவ்வளவு நாள் ஆகும்? Like 2 or 3 3 நாள் தான். Alhamdulillah. Okey, kenapa saya tiba-tiba masuk? Sebab mereka ni cakap lama sangat, tak ada apa-apa. Kali ni kita nak decoy bagi duit je dekat dia. Sebab power dia tu dah cakap dah dekat awal dia ni, pergi ambil duit dekat decoy ni. So itulah yang berlaku sekarang ni. So kita skip sikit lah bahagian ni ya. Okay, bye-bye. சரி இது வச்சுக்கோங்க. இதுனா இங்கே ஃபோன் பண்ணுங்களேன். நம்பர் இருக்குல்ல, என் நம்பரு. நான் மெசேஜ் பண்ணேன், அதுதான் என் நம்பர். ஓகே, சேவ் பண்ணிக்கோங்க. சேவ் பண்ணிட்டேன். ஓகேயா, ஸோ எப்படி போகணும் தெரியுமா, இல்லைன்னா அனுப்புவா? ஓகே, ஷூர். Mungkin kita orang tak faham apa yang diorang akan cakap nanti, but kita kena cari translator lah ni. Hopefully dia cakap bahasa Inggeris lah. Oh, betul-betul gamble tu. Kita punya decoy ni. Tapi yang syoknya dia bila bukan bangsa kita ni kan. Macam ni. Best lah. Orang tak kenal. Orang tak kenal. Kalau kita orang test orang Melayu tu mungkin orang muda layan Bros Gang, habis lah. Pergi follow lah, pergi follow. Sebelum tu cakap sikit website. Guys, by the way, and korang kalau anda kata korang belum lagi subscribe kita orang punya BGTV, korang kena subscribe dekat bgtv.com.my ni. Kita dah dapat more than 20,000 orang yang subscribe aktif. Disebabkan korang, kita dapat teruskan buat video macam-macam lagi, and just RM15 je ni. RM15 untuk sebulan. Macam-macam video yang ada kat dalam tu. Kau relax kau tengok. And yang paling best, korang boleh cancel bila-bila masa ni. Bila-bila masa. Contoh macam kau rasa nak cancel, tak nak dia kena potong lagi, cancel terus on the spot. Tak ada masalah. So dia dah gerak ambil. So, kita punya first mission dah ni. Jangan lupa subscribe. Dia kedai gangster ni. Okay dah? Dah? Assalamualaikum. So guys, macam mana korang tahu, kita punya plan adalah kita nak cari bar. Tapi bar tak dapat lagi. Cuma bila kita jalan-jalan, kita jumpa satu bar ni. Apa nama? Kings. Dia tak promote guys. Dia tak promote. Kita tak promote dia. Tapi kita nak try lah borak dengan dia dulu. Kita try tanya. Bagi salam dulu. Hello Bob. Hai. Sorry kacau. Sekejap. Okay bos, ini macam ni. Kita on camera sekejap. Cuma kita nak tahu, boleh tak kalau kita nak pakai kedai ni? Shooting okay, boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. You good? Yeah. Bos tak marah. Bos tak marah. No problem. No problem. You Tapi can take shooting. No problem. Can I work here too? Yeah, no problem. Dah ada part time? Kita dah ada kedai. Okay, thank you so much. Kita dah ada kedai random. Aku nampak pekerja dia pun macam friendly sangat ni. Tak, aku rasa dia tak faham. Dia tak faham. Okay, shooting. Sekali lagi guys, ada bukti. Okay, shooting. Okay, nice. Jom. Thank you. So, hari ni kita nak buat bar kita sendiri ya. By the way, siapa nama you? Nama Srinivas. India. Disclaimer, kita orang kat sini kita orang tak minum ni ya. Kita tak minum. Srinivas. Yang ni Shiva. Yang ni Todi. Betul. Okay, bos confirm boleh ah?
Okey, aku rasa ngam lah kalau macam tu lah. Siapa nak kerja? Aku rasa aku boleh kerja. Tapi tak boleh kan? Tapi sebab kalau ikutkan India tak kenal pun kita. Sebab kita nak Engkau lah pula. janganlah. Maksud aku, takkan aku nak jadi bawa air kot. Bukannya minum. Kau bukan minum. Okey. Kau bawa air je. Dia tak ada pekerja ke dia ni? Dia seorang je dulu. Kalau dia seorang, aku rasa kita boleh Tapi proses. kalau macam orang kita boleh anggap macam si Diko ini dah selalu datang. Macam dah ada benda kan. Boleh, macam family. Kalau itu just cameo je lah kot. Just betul. cameo, tak ada apa. Abu ada. Abu pun. Tapi Abu dia nampak Cina sangat. So aku rasa okey guys. Hari ni sekarang ada pukul apa? Tak ada jam ah. Okey 6.30. Sempat untuk kita setting dulu kamera, set up apa semua. And kejap lagi kita punya decoy dah on the way. Kita dah tahu and kita tak hantar location lagi dia. Kita akan hantar location dia and kita tengok macam mana. Hopefully berjaya lah. Tapi lagu-lagu ni kena tutup kejap lagi ni. Slow sikit. Dengar mic kejap lagi. Okey kan? Dengar. Dia tak lagu ni kena slow. Boleh beritahu dia. Kita buat kedai macam bapak kita. Jom. Ya tu. So guys, sekarang ni kita tengah, diorang dah nampak, Pijan dah nampak kat depan tu. Kita tunggu diorang masuk and macam mana plan kita ni. Oh shit. Tak apa. Kejap dia okey. Reconnect pula. Selalulah macam ni. So, you kena cover-cover sikit tau supaya mana tahu tiba-tiba dia nak masuk tandas ke apa ke. Fuck. Alamak. Shit. Oh fuck. Jap. Okay. Relax. Dengar suara. Dengar. Dah sampai. Okey tak nak? Okey tak. Buka. Baik. Drink. எனக்கு கோக் மட்டும் கொடுங்க. உனக்கு என்ன வேணும்? என்ன வேணும் கேட்டுக்கோ. இட்ஸ் ஓகே. கோக் கொடு. ஸோ த்ரிஷா, நீ எங்கேயும் வந்தா? நான் வீக்கெண்ட் வந்தேன். ஓ அப்படியா? நீங்கள்? நான் நீ ஃபோன் பண்ணல வேலையாண்டா, பட் உனக்காக நான் வந்தேன். அப்புறம் லைஃப்லாம் எப்படி போகுது? So busy lah. So busy for you like yeah. That's why. Then plus your boyfriend also working for my dad company kan? So why not I come for you, right? Yeah. Tapi bro, ingat bro, kita kat kedai orang, kalau just in case dia curang ke sekarang dia negatif. Jangan lah, kalau boleh jangan lah. Awak jangan attack dia lagi. Kita hold. Takut awak viral ni. Your boyfriend everything என் லைஃபா ரொம்ப போரிங்காக இருக்குது. boring இதனால? Our life. ஏன்னா இந்த லோக்குனால தான் ரொம்ப போரிங்காக இருக்குது. நிற்கவே இல்லை. அப்படியா? ஓ ரொம்ப நாள் லவ் பண்ணுறதுனா எனக்கு அந்த லைஃப் ரொம்ப போரிங்காக இருக்குது. Dia tak boleh nak buat apa sebab dia. okay. சண்டைக்கு பண்ணி நிற்கவே இல்லை. ஓ அப்படியா? இல்லை அவன் actually really hard work lah. அவன் good person actually lah. குட் பர்சன் தான். பட் வந்து ரொம்ப வந்து ரேரலி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. எனக்கு டைம் கொடுக்குறது இல்லை, டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இல்லை, சண்டை நானே பிரேக் பண்ணலான்னு தான் இருக்கேன். ஓ அதான் செஸ். அப்புறம் நீங்கள் எங்கே அங்கே தான் ரொம்ப பிஸி, மீட்டிங் எல்லாம் வேலை. உனக்காக தான் நீ ஃபோன் பண்ண மிஸ் கால். ஸோ வை நோ ரைட், அதனால தான். ஸோ நீ இப்படி இன்னும் இப்போ என்ன பண்ணுற? ஸ்டடியா? நான் படிச்சுட்டு பார்த்தேன். ஓ அப்படியா? அவங்க குட் பர்சன் தான். பட் வந்து என்ன கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அவன் ஒன்று ஏமாற்றி இது பண்ணிடல. நெவர் சீட்டிங் யூ ரைட், அதனால தான் சொல்கிறேன். ஐ திங்க் யூ ஆர் ரியலி லக்கி பர்சன் தான். பிகாஸ் அவன் உன்கிட்ட இருக்கான், புரிஞ்சுப்பான். அதான் நீ இப்படி சொல்லணும், எனக்கு புரிய மாட்டேது. இந்த மாதிரி பேசுற ஒரு person பட் அவங்க என்ன கூட பேச மாட்டாங்க. Dia kata அதான் அவன் மூலம் இப்படி சோகமாக பார்க்க எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. அவன் சிரிச்சா தேவதே மாதிரி இருப்ப. ஸோ அதான் I understand. dia kata dia tak ada mood untuk meluangkan masa untuk saya. எனக்கும் வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் Dia kata dia tak ada orang untuk meluangkan masa dengan dia. Yang budak tu je ada dengan dia. Gini. Baru boleh jumpa. Apa yang ada masa? ஸோ நான் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக வரேன்.
ஆக்சுவலி எனக்கு இப்போ நான் கிளம்புற நேரமாச்சு, எனக்கு வேலை இருக்குது. ஸோ எனக்கு 4 ஐ மீன் ஜஸ்ட் 4 ஹவுஸ் தான், 4 or 5 ஹவுஸ். நாட் ரியலி பிக் மேட்டர் lah for me. ஏன்னா எனக்கு நிறையா காசு இருக்குது. பந்தாவா சொல்ல இட்ஸ் பி ஆனஸ்ட் ரைட். ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஷுட் டேக் யூ lah, and you are lucky person if you know lah. You are ya. I take you. Ni Diko cakap apa? Dia kata dia nak pergi, budak tu kata dia nak pergi apa housing area kot. Dia nak kata dia ajak girlfriend saya nak pergi sana tu. Girlfriend dia cakap apa? Dia kata dia okey je. Apa? Oh je, terus macam tu je sial. So, kau rasa kita nak fikir positif ke negatif sekarang? Kalau sekarang fikir negatif. Dia macam tuduh lah. Kau betul tak buka dia? Confirm kau tak buka dia? Tak buka bro. Bro. Sabar. Solok.